Semasa abad yang ke-10, kita gustai sejarah lagi. Orang di tanah Jawa saat ni tak ada satu. Ya. Geruk pendakwah daripada tanah Arab yang dihantarkan oleh Raja Al-Qabah masa tu. Raja Al-Qabah dia hantar pendakwah daripada tanah Arab mari kepada tanah Jawa Indonesia 20,000 orang pendakwah. 20,000 bukan sikit. Pas kita kata, mari kena banyak. Kau tengok dia ada wajur kau tak asik kau tu. Bukan 1,000 dak dah. Bukan 20,000 dak, juta-juta mari baru ni. Kita tak kena skim dah tu. Ada lagi hak bodoh duk tanya. Atau bodoh dak. Nah, mari 20,000 ke tanah Jawa untuk nak dakwah agama Islam di situ, nak orang di situ berimeh. Tapi orang di situ tak berimeh. Makan masuk 800 tahun tengok dalam sejarah, duk dakwah hingga sampai kena. Bukan sekadar tak berimeh saja dak. Nyebunuh pendakwah tu daripada 20,000 orang hingga tinggal 200 orang. Kira tengok banyak mana hak mati. Orang yang mari dakwah agama di Indonesia masa tu 20,000 raja hatta mati. Tinggal 200 orang daripada 20,000 orang. Klik 200 tu. Hatta pula mari tak jadi juga orang tak terima. Celah-celah tu makan masa 800 tahun. Barulah berlaku timur. Siapa? Keluarga daripada Cam belayar kapal masuk pergi ke Indonesia. Nah. Timurlah satu kelompok dikatakan Wali Songo ataupun Wali Sembilan. Di dalam Sembilan Aulia saat ni tak ada salah seorang nama kata Sunan Kalijaga. Tu gelar dia. Asal nama dia sebenarnya Raden Syahid. Raden Syahid ni lah orang yang make raya kulit daripada Hindu mari main untuk menarikkan manusia semasa tu kepada berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kata tu Hewi Ilhaq dia, kalau duk dakwah dengan rupa kata semata-mata dakwah Islam, orang tak terima. Lalu itulah dia tengok masa tu saat ni tu budaya wayang kulit berkembang di tanah Jawa. Segala-gala budaya lain lagi pun ada di tanah Jawa. Mari orang panggil kata fikrah dia saat ni tu, nah daripada ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak video saat ni tu ambil wayang kulit daripada Hindu tu mari supaya nak menarikkan orang agama lain kepada Islam. Ngakan apa? Ngakan kalau kita tengok betul-betul kita fikir mudah-mudah wayang kulit sebagai su. Macam ni kalau bahasa Sia. Dia panggil su. Serupa dengan radio, serupa dengan rotak kalau zaman dulu dah. TV su. Ni su. We kenal benda dulu. Wayang kulit ni sebagai su. Serupa juga dengan laning, goning. Laning ada belakang. Tapi tu nak hukum pun kita kira situ dulu. Kira kata dalam goning tak ada gapo. Wayang kulit ada gapo. Habis lagi. Baru boleh pecah hukum.